baru tahu tu. Sorry. Apa? Bukan salah kau pun. Dia dah lepas kan. Salah aku, Ji. Salah aku. Dia kawan aku. Dia banyak gila minta maaf dengan aku. Tapi aku tak terima. Aku bodoh hati. Aku bodoh lah. Kau baru tahu ke kau bodoh? Ha? Dah lah tu. Baru kau faham lah sebab salah tu macam mana sekarang. Ni baru kawan baik kau yang mati tau. Belum bapak kau yang mati lagi. Keluar air mata darah sekali pun tak ada guna tau. Kau apa hal lah? Kawan aku baru mati. Kau faham tak? Kau nak tahu tak apa punca mak sakit? Kau nak tahu apa punca mak mati? Tak banyak pun sebab ayah. Banyak sebab engkau bang. Mak banyak sangat makan hati dengan kau kalau kau nak tahu. Mungkin? Ha? Weh, mata kat depan, muka kat belakang. Susah sangat kau nak move on, ha? Mat. Ya betul, mata kau memang kat depan, betul. Tapi dah sasar, ayah tu kerja dengan gangster kau je tak nak percaya aku. Maksud kau buta lah. Kalau aku lempang kepala kau berpusing tak jadi apa tau. Lempang. Lempang. Sini. Kau tak payahlah. Tak. Weh, kau tengok Laura, Tongki, Ira semua kena. Asal kau aku dengan Talam tak kena? Sebab kau dengan aku anak dia. Talam baru ada. Ha? Bang, buat jahat dekat dunia tak lama bang. Sekejap je. Tak kena tangkap dengan polis, mati. Kau tak percaya cakap aku? Kau tengok nanti kau tengok. Kau tunggu je. Kau ingat bang apa aku cakap ni? Kau hadap sampai bila bang? Penat lah plan kau. Selamat nak selamat kena salam. Yang dendam semalam macam salah petik nama kena tanam. Wahadam kerja orang dalam baju kasut seragam. Mereka lupa kita tahu. Budak busuk buka mulut bagi tahu. Salah pakai hantu hantar nak santau. Lu orang slow order line gua tango. Ini line punya lingo 666 gua bingo. Perfect combo kami komando. Belum mula game sudah favo. Tas tas ciao ciao ciao. Tas tas ciao ciao ciao. Tas tas ciao ciao. Rip, apa yang Yoyo cakap tu Rip, support 100%. Tak semestinya bila kau abang, apa yang kau cakap semua betul. Fikir sikit. Kalau kau fikir logik kan, kau Talam dengan Yoyo je tak kena apa-apa. Aku semua dah tau. Korang cakap apa ni? Ha? Ni bapak aku tau. Kau nak tuduh apa? Apa yang aku fikir sekarang ni, mungkin bapak kau dengan Talam dah kena jerat dengan diorang ni. Sebab tak aku cakap, kena siasat dulu. Dah. Kes kau Lara dengan Mak Fik kau tu dah settle belum? Jatuh jantung je. Kes Ira? Dia still under rawatan psychiatrist. Tapi aku rasa dia okey kot. Video dia? Yang tu pun still under siasatan. Tapi aku rasa as long as dia dengan mak dia, dia okey kot. Yang kita patut risau sekarang ni Ucup dengan Jaja. Mana dua orang budak tu pergi? Dia orang budak lagi kot. Kau tak risau ke? Sama dengan aku pun risau ni. Tapi kalau kita buat report polis tak guna tau. Bukti tak ada. Tak pasal-pasal polis tuduh kita buat report palsu. Kalau kita guna Talam? Talam dah belah. Tak ada. Korang tak rasa ke yang Talam ni ada kena-mena dengan adik-beradik blogger ke apa ke? Maybe lah yang tu adik-beradik ke abang ke kakak ke. Kita tak tahu. Yang nak balas dendam dekat kita. Kau terfikir tak? Nanggung lagu kampung angin sayu awan nanggung tenang termenung jiwanya. Kau! Sinilah. Kau ni asyik memuta je. Kerja kau siapa nak buat? Alah, aku muter kejap je pun tak boleh. Kejap tu korang kau. Makanan dah sejuk. Aku dah tapau sekali. Kau nak makan tak? Weh, makan doh, siapa tak nak? Sekejap aku kunci, aku ikat budak ni dulu. Tak payah.
Kau dah kunci pintu kan? Talam tu tak lari punya. Ayo, jom lah. Simulate metro, selo belo yang bahaya, jangan tergopoh-gopoh. Kamu vedo, simulate metro, selo belo yang bahaya, jangan tergopoh-gopoh. Aku memvedo, simulate metro, selo belo yang bahaya, jangan tergopoh-gopoh. Kamu vedo, simulate metro, selo belo yang bahaya, jangan tergopoh-gopoh. Terbang dengan nirmala, tanpa tolak menyangkala. Satu jalan dekahala, gambaran bukti yang menyala. Antara tempat di pentala, berapa kali ku berjuluh. Aliran benar dipersalah, barang gelap dipersuluh. Berlari bersama falsafah, terhenti ku di belantara. Musibah diriku mengerti, dengan dugaan ku berlari. Mimpi ada di kudrati, berkata asli tiba ilmu. Banyak tafsir dan keliru, buku ilham di ilhamku. Rendahnya linggau variasi, aku singkau mencari belasan lari efikasikan diri. Manusia dalam vertigo, cuitan manusia ego, juga masih yang keliru. Katik! Weh, Katik! Kau pekak ke? Katik! Budak talam tu dah lari. Macam mana boleh lari? Manalah aku tahu. Nah, sekarang kau tunggu apa? Jom buat kerja. Kok, nasib baik budak ni tak lari. Kau pergi cek dia. Cop. Weh, bangun. Hei. Cop. Hei. Bangun. Tik, aku rasa budak ni dah mati ya. Kau mengarut apa ni, Kok? Kau cek betul-betul, Kok. Kalau kau tak percaya, kau ceklah sendiri. Betul tak aku cakap? Yang kau pergi pukul dia buat apa? Aduh, kecoh. Kok, aku pukul budak ni sikit ni, Kok. Dia bising aku, mengangkat aku. Bingit telinga aku, Kok. Aku pukul sikit je, Kok. Sikit kau cakap macam ni? Kan bos dah cakap, jangan usik, jangan pukul dia. Kerja kita jaga dia je. Kok, masak kita, Kok. Budak dia dah mati, Kok. Masaklah aku menjawab sekali. Semua yang dah diberi, aku tetap hargai. Tapi ku pasti apa yang jadi semua luar janji. Bukannya ku tak terima takdir, tapi bila ini akan berakhir. Kita semua dibenci, kita semua dijuri, kita semua diuji, hari-hari tak berhenti. Mau atau tidak, takkan boleh tolak. Ini takdirku, tak minta, takkan boleh elak. Sumpah ku mengerti, perasaan dibenci, tak mampu menepi soal hati, jadi kau tolak tepi. Semua yang dah diberi, aku tetap hargai. Kita salah bang. Salah saya. Sebenarnya pendrive yang kita terima memang anak kita mencuri. Tapi saya sombong. Saya angkuh. Kesombongan dan keangkuhan saya lah. Kita hilang anak kita. Takkan boleh tolak, ini takdirku, tak minta, takkan boleh elak. Sumpah ku mengerti, perasaan dibenci. Bila rasa itu tiba,
Aku merindukan jauh bila berjumpa. Seringkali bertengkar saja. Kenapa sebenarnya? Oi! Kau ni dah tahu kat kawasan ni ramai orang. Tak payahlah bawa laju-laju. Sorry lah. Lepas tu tak izin nak bagi salam. Ya, Assalamualaikum. Bagus macam tu. Kau ada order lagi ya? Inilah saudara aku. Lepas tu aku nak balik lah. Kau? Sama. Aku nak tanya, esok kopi tak? Tak. Kenapa? Bila hari kopi? Buat masa sekarang ni aku on every day. Serius tak? Setiap hari? Setiap hari. Kau ni... Yelah, kerja-kerja juga. Tapi, rehatlah. Kita ni manusia. Kalau robot, kerja tiap-tiap hari pun, rosak tau. Bagus. Dah pandai ceramah orang dah sekarang. Kau ni main takut. Tak ada. Aku nak jumpa kau sebab aku nak cerita sikit masalah aku kat kau. Tapi kalau kau tak free tak apa. Aku tak kisah. Aku okey je. Aku gerak dulu lah. Okay. Weh, Maria. Pukul apa? Bukan tak boleh lah. Tapi saya kena bincang dengan dia dulu. Ayah faham, Arif. Saya cuma nak Arif pujuk dia betul-betul. Bawa pergi rumah ayah. Sampai rumah ayah nanti, ayah tahu macam mana nak jelaskan sampai dia puas hati. Arif cuba. Ayah dah lambat, Arif. Ayah ada janji dengan orang malam ni. Leteng lah. Yelah, ayah pakai smart-smart macam ni. Kan? Ayah pun senasib dengan kau, Arif. Pakai handsome macam mana pun tetap tak ada orang nak. Lihat gambarmu sebelum lenaku. Tak usah kau ucapkan sayang. Ku tahu jika kau mahu satukan hatimu kembali. Wow, cantik-cantik. Nak pergi mana? Adalah. Ini Mama nak pergi jumpa someone special ke? Ha? Special jugalah. So special. Tu, pun. Hello? Ha. Awak tunggu kat sana ya? Ha, saya baru nak keluar ni. Awak tunggu sampai saya sampai. Jangan lambat. Okey, bye. Mama cakap dengan siapa? Mama, siapa boyfriend Mama? Mama ni dah pandai simpan rasa, tak beritahu Laura. Siapa boyfriend Mama? Hei. Kenapa? Tak boleh ke? Halo? Ya, saya Arif. Siapa ni? Bapak Pijoy? Bodoh. Macam mana budak usop tu boleh mati? Tak tahu, Ken. Tiba-tiba aku tengok dia kejung. Sawan kot. Sawan kepala otak kau. Ni, aku nak kau bawa budak talam tu jumpa aku. Apa kau diam? Budak tu dah lari kan? Apa dia? Budak talam tu dah lari. Aku nak esok sebelum subuh kau bawa budak talam tu jumpa aku. Kalau tak kau gali lubang kubur sendiri. Kau faham kan? Belah! Tunggu apa lagi? Aku dipinggirkan di tenggelam. Uncle pun tak tahu siapa yang bagi pendrive ni pada Uncle. Tapi ianya cukup untuk bagi tahu Uncle yang Yuyu tak bersalah. Disebabkan Uncle masuk campur dalam persahabatan diorang, Uncle hilang anak Uncle sendiri. Terima kasih, Uncle. Tapi nak buat macam mana kan? Benda dah jadi. Uncle hilang anak Uncle. Saya hilang kawan baik saya. Yang paling penting sekarang ni kita tahu dah yang adik saya ni tak bersalah.
Yuyul bagi tahu Angka, apa yang Angka boleh buat untuk tebus dosa Angka. Tak ada apa. Uncle dah tahu benda betul. Cukup lah. Saya okey. Macam mana budak 2 ekor, Ken? Kau pekak dengan bisu ke apa ni, Ken? Budak talam tu okey, bos. Tapi dia dah lari. Lari. Cuk. Dah mati. Talam. Lari. Okey. Pucuk. Hati, Kau selesaikan masalah ni, kan? Bapak dia tak tahu siapa yang bagi pendrive ni. Diam je lah. Baguslah. Sekurang-kurang dia nama kau dah bersih. Tak adalah bapak dia tuduh kau macam-macam. Kau ingat aku tak bengang? Aku pun bengang tau. Muka kau ni asal? Sedih semacam. Benda dah settle lah. Member aku mati bang. Cuba kalau Tongki apa kau rasa? Faham sangat. Tapi chill lah. Kau ada aku kan? Ada. Tak sama lah. Tapi kau kena ingat, Yul. Ayah banyak tolong kau. Kau kena terima kasih dengan ayah. Kau pun masalah kau bang. Mood aku tengah tak okey tu tak? Tak faham mana yang kau ni, Yul. Yul, sampai bila lah kau nak dendam dengan dia? Kau tahu tak, kau anggap ayah tu macam banduan tau sekarang. Kau kena ingat tau, ayah tolong kau dapatkan ni pendrive ni. Hargai sikit. Sendiri bertemankan purnama, menanti dirimu. Bila rasa itu tiba, aku merindukannya. Bila berjumpa, seringkali bertengkar saja. Kenapa sebenarnya aku atau kamu yang mula, tapi tak mengapa. Laura. Hello. Tongki. Besok kau free tak? Kenapa? Nak ajak aku keluar? Tapi nanti kau punya girlfriend yang cantik tu tak marah ke? Kalau kau tak nak ikut ataupun kau tak free, kau cakap je lah tak free. Tak susah kan? Minum dulu. Teruk sangat ni. Kenapa ni?
Pablo dah tahu dah. Pablo dah tahu semua. Saya dengan Ucup kena culik, tapi saya sempat lari. Di belakang kau. Allah. Ucup mana? Itu saya tak tahu. Sebab saya kena kurung tempat lain. Ucup kena kurung tempat lain. Tak kat letak mana tak. Kita nak buat apa ni? Walau senyum indah cahaya, bagai bulan kala gelita, namun hati masih gelisah, terkenang dirimu. Walau bibir indah berkata, hilang dalam dunia tawa. Maafkan ayah. Ayah minta maaf dengan sangat ni. Tolonglah maafkan ayah. Ayah tahu ni semua salah ayah. Sebab ayah kau jadi macam ni. Tolonglah. Ayah minta maaf. Ayah besar sangat. Maafkan aku jika aku bersalah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Gerakan emosi buatku tercabar. Ku tahu ku susah, ku mohon kau sabar. Kadang yang selesa harus ku melempar. Kadang yang ku tak mahu harus ku duga. Tapi sampai bila, tapi sampai bila harus ku begini, selalu dibersalah. Sampai bila aku harus digelap penat. Asyik menjelajah tapi selalu disangkut. Bukan kau seorang yang rasa nyawa mau dicabut. Tu bukan alasan, cuma jiwa yang serap. Kata kau ku simpan, sumpah ku simpan. Selalu aku sebut, di hati aku simpan. Walau kau rasa betul aku tak pernah kisah. Tapi kau salah jadi pernah tak kau nak kisah. Ku bukan malaikat, juga bukan syaitan. Ku cuma manusia, takkan boleh nak kaitkan. Segala keputusan aku yang mutuskan. Aku berfikir dahulu sebelum aku putuskan. Bencilah aku jika engkau belum. Tapi hati ini akan masih sayangimu. Maafkan aku jika aku bersalah. Korang dah tempahkan kafan Kalau korang nak hidup lama, aku nasihatkan cari sampai hujung dunia mana pun, lubang cacing mana pun, cari sampai dapat. Faham? Okey. Kalau dah faham, korang tunggu apa lagi? Bela!
Bang. Rumah dia ni. Ni ayah send location kat sini ya. Tak ada lah bang. Besar sangat rumah orang tua ni ah. Ni rumah tokan mana dia Mat ni? Mulut kau tu cuba letak filter sikit boleh tak? Tak ada, aku pelik. Dia bekas bawa lori pun. Nah, cuba kau tengok. Tak percaya kan? Jual location ayah bagi kan? Tahu mana? Ai. Yoi. Jangan masuk lah, Yoi. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Effendi ada? Oh, ada. Silakan masuk. Jom. Balik lah, jom. Tak sedap hati ni. Apa benda kau ni? Kita datang jauh-jauh kot. Aku ada. Jom. Nak kat kasut kau. Cepatlah. Weh, ni rumah orang. Tak betul lah. Dah, jom. Assalamualaikum. Harip. Ya. Masa korang datang tadi ada orang follow belakang? Tak ada pun, kenapa? Ayah cuma tak nak orang lain tahu ayah tinggal kat sini. Ini rumah ayah. Dan rumah ni rumah korang berdua juga. Mangkau lah, kau sama aku. Ya. Mana beg pakaian? Takkan datang berlenggang je. Kita orang bukan nak pindah sini ke apa ya? Kita orang datang nak tengok dulu. Ni lagipun rumah roh mak tu sayang nak lepaskan. Ayah tak suruh jual pun rumah tu. Ayah suruh korang berdua pindah duduk dengan ayah. Rumah tu kita sewa kan. Tak membazir. Ya. Arif. Talam sebenarnya kerja dengan ayah. Maafkan aku jika aku bersalah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Sekarang ni macam mana kita nak buktikan apa yang Talam cakap betul? Aku pun susah juga saya nak percaya. Tapi macam mana kalau Ken tu dah cakap something untuk takutkan Talam dengan Ucup? Talam ada bagi tahu aku. Dia risaukan keselamatan kita. Weh, siapa ni? Laura, nak kau gerak sekarang. Kau pergi gerak sekarang. Aish. Hello, Ma. Okey. Talam mana Talam? Kau nampak muka aku ni macam muka bapak Talam ke apa? Aku memang suka orang biadab dengan aku. Kau nak sebab apa? Sebab apa? Sebab senang aku buat kerja dengan kau. Ada peluru tak ada peluru? Tembak lah. Tembak. Kalau ada peluru tembak lah. Weh. Ada nampak lutut kita orang goyang? Tak ada kan? Dia bukan apa style pistol ni acuk kat kepala kita orang. Tembak. Tu, pakcik korang apa? Relax lah. Takkan bunyi siren ni pun dah lari. Kata gangster, weh. Mana? Ni, tak seri. Memang sangat telinga kau. Dah, cukup. Tak ada apa-apa. Pecah kepala diorang sendiri, meleset terfikir aku. Ya. Perasaan sedih penuh hati. Kenapa aku tak tahu? Laura, jangan risaulah. Biarlah pihak polis yang selesaikan.
Tak boleh, Ma. Laura risau sekarang ni. Tak boleh apa? Ha? Dah, tempat tu bahaya. Laura tak payah pergi situ lagi. Duduk dengan Mama je. Dengar tak? Ma, diorang tak angkat, Ma. Laura call Arif dengan Tongki. Diorang ada dekat sana. Ma tahu kan gangster tu bahaya. Mak, takkan Mama nak duduk diam je? Kita nak buat apa? Mama, takkanlah Mama tak nak buat apa-apa. Mama call lah Bapa Arif tu. Mama tak nak lah. Call Uncle, please lah. Ma. Aku nasihatkan kau kalau boleh cuti, ambil cuti. Jangan keluar mana-mana. Tak boleh suka. Tak kena kerja. Duit boleh cari, nyawa tak boleh beli, Ki. Aku risaukan keadaan kau sekarang ni. Kalau apa-apa jadi kat kau, siapa nak tengokkan bapak kau? Rip. Ada orang datang buat kacau kat sini ke? Pasal kau lah. Kalau tak sebab kau, tak jadi macam ni. Mulut elok sikit, pecah kang. Ada apa ya? Dah settle lama. Dapat agak siapa? Dah beratus kali aku cakap dengan kau, Pablo. Jangan kacau anakku. Jangan kacau anakku. Bila masa aku kacau anak kau, Effendi. Ken mana Ken? Kau memang melampau. Kau dah kacau anakku. Aku tak sentuh anak kau, Effendi. Aku dengan kau ada gentleman deal. Jangan cabar aku. Kalau aku boleh buktikan Ken kacau anak aku harap kau boleh hilangkan diri kau. Sebab aku sumpah, Pablo, aku akan siat kulit kau hidup-hidup. Macam ni lagi. Aku nak kau bagi tahu si Maria tu tak payahlah lepak sini join dengan kita semua. Bahaya. Masalah dah lagi banyak lagi serabut kau. Hello. Korang lapar tak? Ha? Aku ada bawa makanan ni. Yang hisap aku belanja. Aku gerak dulu lah. Dah pandai aku bagi tahu dia. Dah gerak? Tak nak makan ke? Ada kerja sikit lah. Ciao. Kenapa tu? Mudi je. Kau gaduh dengan dia? Maria, aku rasa lepas ni kau dah tak payah lepak sini ke? Lah, kenapa pula? Sebab aku perempuan? Ha? Ke sebab Laura? Tak ada kena-mengena langsung. Cuma nak nyawa kau selamat je. Nyawa? Macam serius je ni. Cakaplah dengan aku. Kau ceritalah kat aku. Aku kawan kau kan? Dah lah, kalau kau tak nak cakap, suka hati kau lah. Aku ingat kau ni kawan aku. Kau sama je macam orang lain. Sebelum nafas akhir diri ditelan bumi, biar ku mengenali diri. Apa ku harus berikan hati pada semua insan, walau diriku tak mampu. Namun aku berjanji akan ku cari diri ini. Lewat
mesti dalam mimpi. Syakir, kau nampak adik aku tak? Janji aku tidak akan menyerah. Besar tapi tidak akan. Puas aku cari kau kat rumah. Kat sini rupanya kau kan? Jangan melebihi aku cakap dengan kau ni. Kau nak apa? Kau tanya aku nak apa? Ha? Kau tu apa hal? Ha? Kau ajar sangat dengan ayah. Elok lah tu. Dah pekat, dah bisu kan? Aku ni, kalau buka mulut kau cakap aku kurang ajar. Tapi betul. Sebab daripada kecil, bapak aku tak pernah ajar aku. Ni kau nak cakap dengan aku macam ni, kau nak ajar aku. Rimat, tak payah. Sebab perangai kau dengan ayah sebiji sama. Sebab tu arwah mak. Apa? Kau nak tampar aku, tampar. Cepatlah, aku dah ulu ni. Daripada dulu kau nak tampar aku, tamparlah. Sebelum aku menutup sekarang, baik kau balik rumah ayah sekarang. Kau siapa nak paksa aku tau? Weh, Maria. Sekejap. Lepak sekejap. Weh. Ya. Kejap. Relax kejap. Kau pasal dengan aku macam ni ya? Kau marah aku apa? Tak. Dah. Weh, Maria. Bila rasa itu tiba, aku merindukannya. Bila berjumpa, seringkali bertengkar saja. Kenapa sebenarnya? Mana? Baru lepas ni hantar order dekat flat belakang ni. Cepat je lah. Mana tu? Lagi pun tak ada order lagi sekarang ni. Weh, kau tahu tak apa benda yang buat aku lagi serabut sekarang? Apa dia? Maria tu. Apa ni tu lah kepala. Aku tak tahu nak buat apa lah sekarang. Serabut weh. Dugi. Aku rasalah kan. Ni pendapat aku lah kalau nak dengar-dengar lah kan. Kau kena ajak Laura dengan Maria jumpa satu table. Kau kena bagi tahu apa yang ada kat isi hati kau sekarang ni. Jangan bagi harapan kat orang. Perempuan ni memang complicated sikit. Sendiri mencari jawaban. Adakah mampu aku terus berjalan? Ku hanya mampu untuk berdoa agar semua tak sengsara. Gelapku menanti bulan menyinar agar bercahaya. Aku berjanji akan ku cari diri ini yang lemas di dalam mimpi. Ku ubah jadi realiti. Walau senyum indah cahaya bagai bulan kala gelita, namun hati masih gelisah terkenang dirimu. Walau bibir indah berkata hilang dalam dunia tawa, sendiri bertemankan purnama menanti dirimu biru malam. Ku sedar diri ini tidak sempurna, senyuman menutupi hati yang duka. Pada Tuhan ku berserah, kuatkan hati diri takkan menyerah. Sebelum nafas Weh, sorry aku lambat. Maria. It's okay. Nak minum ke makan ke apa? Boleh? Limau ais. Tolong dia kan? Tak nak makan. Ya. Neh, limau ais satu. Okey tak ni? Okey? Kalau aku tak okey, aku tak ada kat sini. Ada apa kau nak jumpa aku kat sini? Aku nak minta maaf juga. Minta maaf? Aku okey je lah. Weh, aku risau kat kau tau tak? Dah lah aku call, aku message tak kena reply. Sekejap. Pasal apa ni? Tak, aku panggil korang bukan nak cerita pasal kes tu. Lah pasal apa? Kau tahu tak hari tu aku dengan Tongki. Tapi aku nak cerita pasal hati dan perasaan korang kat aku. Aku merindukannya. Bila berjumpa seringkali bertengkar saja. Selamat petang kepada yang datang ng syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan, pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Selamat pagi cikgu,
Membaca itu jambatan ilmu. Bridging series lepas tu kau kaji liricku. Jadi cool freestyle satu album. Makan sarapan baca menu. Coming to America, alien I send you. James Earl Jones, ini Jeffrey Joffa. Nah, chiropractor, semua rapper tegak poster. Tak berhormat untuk general. Tu fair dulu naik kancah, sekarang kereta kebal. Buku sejarah, tebas sekarang. Kita yang karang, menang perang. Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan, ucapan pengerusi kejohanan, latihan. Buku teks ku sekolahkan. Tas ciao ciao ciao. Tas ciao ciao ciao. Tas ciao ciao ciao. Siapa ada back and the ciao ciao ciao. Selamat sore bapa, Roma Irama.